Honestly kan, sebelum ni saya selalu rasa takut bila nak rakam video. Rasa tak yakin, suara pun susah nak keluar, kadang blur nak cakap apa. Tapi lepas kita join kelas pada hari ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Aziz daripada Setapak Kuala Lumpur. Saya buat bisnes gubahan bunga artificial dan juga surprise delivery. Saya mula kenal Coach Kayu ni sebenarnya masa saya scroll Instagram lah. So kita ternampak iklan Speak to Influence on camera. Saya ni sebenarnya memang ada fear lah nak bercakap depan kamera, nak buat live, nak buat video bercakap pun memang asyik tertangguh-tangguh je. Saya memang terfikir mungkin inilah kelas insyaAllah yang akan membantu saya untuk membina keyakinan untuk bercakap depan kamera lah. Dari situ saya tak buang masa, terus register untuk grab peluang untuk join kelas ni. Honestly kan, sebelum ni saya selalu rasa takut bila nak rakam video. Rasa tak yakin, suara pun susah nak keluar, kadang blur nak cakap apa. Tapi lepas kita join kelas pada hari ni, saya jadi lebih yakin untuk mula buat video sendiri. Coach Kayu pun dia ajar step by step lah macam mana kita nak bercakap depan kamera dengan lebih natural, tak nampak kaku. Dan yang paling best, Coach banyak bagi tips lah untuk kita terus praktik dan boleh terus guna. Saya juga diperkenalkan dengan apps yang boleh membantu menghasilkan video lebih menarik dan senang untuk kita edit lah, macam CapCut. Walaupun pernah guna sebelum ni, tapi ni lagi best lah. Edit sebab Instagram, ChatGPT untuk kita dapatkan skrip, dan juga apps rahsia yang akan Coach share. Saya tak tahu sebelum ni kan. Okay, so ini membantu untuk kita membina konten tu dengan lebih mudah dan fun. InsyaAllah. Kalau tanya saya, personally memang saya akan recommend workshop ni, kelas ni kepada sesiapa di luar sana yang nak grow business melalui video. Sebab sekarang ni kalau kita buat business tapi kita tak keluar depan kamera, orang susah nak percaya kan, betul tak? Workshop ni bukan saja bagi ilmu, tapi sangatlah membantu untuk saya bina keyakinan diri saya, dan banyak juga pelbagai tools dan apps yang Coach share. Saya rasa setiap usahawan, tak kisah baru nak start ataupun dah lama mula bisnes, anda patut join tau. Sebab bila awak tahu bercakap depan kamera tu akan menjadi skill yang boleh membantu sepanjang perjalanan bisnes kita nanti. So yes, memang saya akan recommend gila lah program ni insyaAllah. Untuk Coach, terima kasih banyak-banyak Coach Kayu sebab bantu saya buka mata lah pasal pentingnya video dalam bisnes. InsyaAllah lepas ni saya akan apply semua tips yang diajar pada hari ni untuk naikkan lagi bisnes gubahan bunga dan juga surprise delivery saya.